Cerita dia hari ni baru siap servis Toyota Hilux GRS tahun 2025. So berapa nilai yang kita perlu bayar? Okay, berapa nilai servis untuk kilometer yang ke 30,000? Okay, kilometer yang ke 30,000. So total servis adalah sebanyak RM1,088.60. So kita genapkan lah. Kita genapkan lebih kurang 1,100 untuk kilometer yang ke 30,000. Ini tadi tak silap aku dengar dia kata dah buat aircon. So aircon dia servis balik. Okay, RM1,088.60. Pada korang mahal ke murah? Standard lah kan, servis dekat service center memang mahal pun. Aku kena akui memang mahal. Lebih-lebih lagi time bajet tengah kurang. Tapi daripada first service 1,000 km, 5,000 km, 10,000 km, 20,000, sampailah yang ke 30,000, aku tak ada keluarkan duit 1 sen pun. Langsung tak ada keluarkan duit even 1 sen. Semuanya free. Kenapa? Sebab inilah sebabnya best pakai Toyota Hilux ni. Diorang hari tu masa aku ambil, diorang ada promosi. Ada promotion. Siapa ambil Toyota Hilux start daripada 2.4V kot, dapat free voucher servis sebanyak RM4,400 ataupun kurang daripada 3 tahun. So yang mana sampai dululah. Kalau korang jenis pakai kereta macam aku, selalu jalan, mileage banyak, so korang kena habiskanlah nilai RM4,400 tu. Memang tak sampai 3 tahun lah. Tapi kalau korang jenis yang kurang pakai kereta, korang kena pakai voucher tu sebelum tempoh 3 tahun. Faham macam itu. Tak kisahlah jalan kurang ke jalan banyak ke, memang nak kena habiskan sebelum 3 tahun. Itulah dia. Aku hari tu last service untuk kilometer yang ke 20,000 pada 26 hari bulan 12. Ini baru 3 hari bulan 2. Lebih kurang sebulan saja aku jalan 10,000. Banyakan. Tak boleh buat apa lah. Kita dah bayar kita mahal-mahal ni, pakailah kan. Janganlah duk sayang-sayang parking kat rumah, jaga mileage kononnya. Biarlah dia jadi hamba kita. Kan. So pada korang macam mana kalau pakai Hilux GRS ni, okey ke dengan dia punya servis? Servis luar aku rasa murah, tapi dia akan void warranty lah. Terpulang pada masing-masing. Ada setengah orang dia punya pendapat servis je luar murah. Warranty tu je lah beli kereta baru kan. Korang pandai-pandai lah jaga, janganlah pakai lenjan sangat. Pasal korang dah take risk. Orang kata apa, ambil risiko korang nak servis kat luar. So in case apa-apa jadi, korang tak boleh claim lah warranty. Kena beware sikit, hati-hati. Tapi kalau korang rasa nak juga jaga warranty, servis je dekat